Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel saya. Okey, menu yang saya nak kongsikan dengan anda semua hari ini ialah gulai ikan bawal. Okey, ini menu berbuka puasa first day kami sekeluarga. Okey, jom kita tengok cara-cara kita masak gulai ikan bawal. Alhamdulillah, nasi minyak kita dah siap. Okey, kita kacau biar warna dia tu. Tapi so far dah sebab daun pandan tak ada. Jadi saya tak letak daun pandan. Okay. Oh, bau dia. Masak-masak. Okay, dah naik bau macam tu. Nanti ada layu sikit lagi baru kita masukkan rempah ikan. Saya memang selalu suka guna yang babas. Okay. Okay, sekarang kita masukkan rempah ikan babas. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau. Lepas tu saya akan masukkan daun kari. Daun kari ni saya dah siap pack macam ni tau. Saya beli dah. Masuk je mana yang korang suka. Kacau. Tunggu sekejap. Nanti gulai ikan ni kan saya akan mix dengan yang instant yang kari ni. Yang ni saya memang suka dah. Contoh waktu singkat, senang je. Cuma saya suka tambahkan macam ni. Nanti kuah dia akan jadi banyak. Tapi kalau kita masak portion sikit, perencatan itu dah okey dah. Saya memang suka lah brand top value ni. Okey, dah naik bau macam ni. Kita akan masukkan padi tadi. Okey, sekarang kita masukkan perencah. Mula sekali. Nanti kuah kita ada banyak. Okey, kacau. Simple je ni. Kita tengok dah mochi lah. Okey, sekarang kita tambahkan air. Kita akan masukkan paste asam jawa. Masukkan ikan bawal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abaikan tangan saya warna pink sebab saya kan buat nasi minyak tadi. Letak yang warna pink dalam nasi tadi. Okey, buka kan? Tu kita tak masukkan santan lagi. Okey. Nak tambah air pun boleh sebab rasa macam pekat sangat tu. Okey, saya akan tambah air. Bismillahirrahmanirrahim. Gulai ikan ni memang kalau cicah dengan lempeng memang sedap. Anak saya memang akan gulai lempeng. Okey, lepas tu saya akan letakkan gula nisel ni sedikit. Abaikan bunyi mesin basuh sebab mesin basuh saya dengan dapur basah ni sekali tempat sempit kan. Okey, sekarang saya nak masukkan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memang selalu guna santan ni. Saya akan saji banyak brand lah, bergantung yang mana promosi. Okey, saya akan masukkan santan. Saya gunakan 1 kotak kecil saja. Okay. Anak saya dia ajak pergi bazar Ramadan hari ni. Tapi papa dia kata esoklah kita pergi sebab mama tengah masak. Okey, lepas tu kita masukkan perasa. Terpulang korang guna perasa apa. Okey, tadi saya dah rasa memang cukup rasa dah semua. Dah tak perlu tambah apa-apa dah. Okey, sekarang saya akan masukkan cili hijau Kelantan ni. Saya suka dah beli sebab dekat Giant tempat saya ni ada jual. Dulu susah nak dapat. Sekarang ada je jual. Tapi dia mahal sikit lah daripada cili hijau besar yang biasa tu. Okey, dah siap. Sekejap je lagi pula ikan bawal ni, sekejap je. Nampak? Simple sahaja. Okey, nampak tak? Tapi korang jangan pelik pula. Saya kata rasa tadi kan. Saya rasa macam tu je. Bukannya rasa sampai hirup buah dia, tak. Okey, Alhamdulillah. Gulai ikan bawal kita dah siap. Jika anda suka video saya, jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum semua. Bye.